Ya, luas sikit. Jadi ada yang bertanya kenapa WC ada di sini. Kalau WC-nya di sana kawan-kawan, ini dekat dengan kamar tetangga. Jalan ni main. Ini baju panglima perang ni. Ni duk. Panas. Ada nampak ada tak? Siapa tak? PRT ya? Apa khabar oi. Nak ke mana? Apik ah. Nak mana? Ada nombor buat tu. Ni sambung. Oh, kebun. Ni nak Cik Nur titip salam. Waalaikumsalam. Dia ucap terima kasih pada PRT. Rahman untuk cat je dia. Alhamdulillah kita kalau keramik untuk lantai dah ada. Kalau untuk dinding belum lagi. Kalau duit bukan sedikit kan nak. Dari pertama. Semua dia lah Awak. yang 16 orang yang berapa duit lah. Yang untuk duit. dapur dengan ni sebesar 16,885,000 sekian. 16. Tapi untuk hitungan tak masuk dengan cat. Awak. Cat yang dari Makcik Nur tu. Mm-mm. Kalau kita totalkan tu semua tu mungkin kurang lebih 20 juta. Dulu dah. Dari untuk rumah, dapur, WC dengan ni terkumpul 16 orang tu 16 juta sekian. Tu tak masuk yang bandadang yang berik-berik benda. Habis tu yang Makcik Nur yang pertama, cat pertama kemarin 2 putih. 800 lebih tu. Habis tu dia kirim lagi 1,400,000 untuk cat lagi. Manalah ada nak. Ya. Maklum mak. Betul lah. Maklum lelaki lah aku cakap. Cuma gantung kau tadilah. Sebab kerana beritilah semua dapat anak beranak tadi. Jadi tok lah pergi boleh. Mungkin rezeki Wan ada lewat kami kan. Awak kami ni cuma penyampai dia. Penyampai dia. Allah titipkan rezeki Wan lewat kami. Tok lah ada tadi. Dia mak tak. Dia buat kerja anak tak Honda dia setengah hari ni dah. Tak diam. Aduh. Okey kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya janji kat nak. Berjumpa lagi dengan saya dengan Wan PD dalam channel Potret Alam, channelnya orang kampung kawan. Ini boleh kata sambungan video yang sebelumnya. Kita berada di rumah Wan PD. Di video sebelumnya kita belanja di Letong di kedai Bang Dadang. Jadi bagi kawan-kawan penonton yang terkenyir kata orang Melayu nak lihat Bang Dadang, alhamdulillah di video sebelumnya kita dah jumpa Bang Dadang dan saya dah lihatkan Bang Dadang melalui video ni. Semoga Bang Dadang yang selalu membantu kita selalu diberikan kesihatan dan dimurahkan rezekinya. Dan seluruh donator semoga ini menjadi amal jariahnya. Ini saya bersama Wan PD. Tak lupa juga saya ucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh penonton yang sudah mengklik dan menonton video ni. Semoga penonton semua selalu diberikan kesihatan dan dimurahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Ini hari ni kita belum tahu nak buat apa di rumah Wan ni. Kita sambil nunggu Bang Ben. Dia lagi istirahat. Ataupun kita nanti nyambung cat ke. Ni kita ngopi-ngopi dengan Wan. Masak nasi tu orang hantar murid paridah ke murid pecah. Anak dia sini hantar pecah lah habis. Tak ada masak nasi. Kami dari Kuala tadi Keletong jam 9. Tadi kirim mayang tadi pula menetuk Dia kenyang tak adik masak nasi. Nanti tu insyaAllah kalau ada nyambung sampai ke teras, ada yang nak bantu atap. Dan WC Wan ni insyaAllah ada yang nak nyumbang keramik untuk lantai. Kodilah. Awak minta apa ndok. Mudah-mudahan nanti ada lagi yang nak turut membantu. Semoga taklah cukup lah. Semoga raya ni lah harapan kami. Harapan kami raya ni Wan lah
tersenyum bahagia. Amin ya rabbal alamin. Kita bulan 2 nak puasa kan? Katanya bulan 2. Berarti bulan 3 kalau umur panjang kita jumpa di hari raya Idul Fitri. Semoga rumah Wan semakin ramai. Nak ada nak naik. Nak ada nak singgah. Oh. Yang lalu-lalu ah. Tengok rumah. Tengok besok tengok dapur. Rumah tu lah lama kan nak kata Mak Long. Cuma dia tak mandi cat. Mandi cat. Dia mandi dia dengan cat. Apalah ada orang cat apa kat muka-muka orang pada Hashim dengan muka habis, baju habis semua. Oh, PRT hari tu ngecat habis muka dia. Baju dia habis. Semoga Pak RT, Pak Hashim selalu diberikan kesihatan. Murah rezekinya, telah membantu Wan ngecat rumahnya. Baik bini, baik laki kat ni lah. Bini lah. Buat tak. Ni bini nak nurat ni. Nurat yang ni sabar dulu, turun dulu. Kata Mak Long sabar dulu ni. Ni dubuh. Kata Mak Long pula jaksa ni. Ni kita nak kecil ke nak kena kat non. Kata Mak Long. Beli tenya dia naik tak. Hari dah tadi. Berjual tak. Naik dulu lah. Naik. Minum dulu. Ni ada kuih. Ni kuih apa kan? Apam. Ni. Apam. Apam dia mampuk dia tak dari bini ya je. Tak lah gaya. Ni kita makan kuih apam. Tambur apam. Dia lebih tak tadi tak. Tak nak milam. Kau milam sebanyak lagi. Milam tak lah lama nak jual dalam kuih lah. Oh ini tak nak lantak ke tak dia tak. Tak lah gaya berkirim dari mampuk nan. Macam kanak dia kirim dakwah kanan siung tak kalau sihir kasih dia. Kirim. Itu orang impor. Yang puan tu mayang tu bini ya tu orang impor. Jadi cat putih kita masih ada sekaling belum buka. Setengah kaling pun ada. Rasa cukup ni. Yang kuning tak ada. Yang kuning ada setengah kaling. InsyaAllah nanti mungkin kita petang ni cuba beransur ngecat sini. Oh, Pak Moh katanya ada sini lah tapi belum ada sampai sini lah. Kata ni dah tadi ada tapi belum tiba ni. Oh. Tak kat mana dia tu masuk ke macam mana apa? Rumah Wan Kiah mungkin. Masuk dia kata ni dah tadi ni dah tu balik juga. Baru buat balik suruh buat air dah. Ni kuih apa pula ni? Uti kukus. Apa? Uti kukus. Uti kukus isi dia niuk. Isi inti niuk. Inti niuk. Ni uti kukus. Inti dia ataupun isi dia kelapa. Ataupun niuk ni kawan. Bulan 50 memandai buat. Sedap kuih eh? Dia masih ni laku terus. Dia buat takut lah. 5 butik 5 bulan 5 bulan 5 yang tu. Di mana ni? Manalah ada main. Bang. Boleh di kebun eh? Tu pak tukang kita. Manalah ada jalan ni main. Ni baju panglima perang ni. Ni tu. Banyak panas. Ada nampak air tak? Siapa tak? PRT ya? Apa khabar eh? Oi. Nak ke mana? Apik Nak mana? Ada nunggu waktu cek dekat. Ni sambung. Oh, kebun. Ni Cik Nur tak salam. Waalaikumsalam. Dia ucap terima kasih pada PRT. Rahman untuk cat je dia. Tu nak kebun. PRT nak pergi kebun ya. Buah durian. Nunggu buah durian tu dia. Belum jatuh. Takut dia ada monyet, Oh. monyet. Tak sojok mana Rian kat laut lah. Oh, tengok rezeki lah. Nanti kalau durian dia berbuah, dia jaga durian, kita ikut. Kita ikut jaga durian dia. Ayolah, nak. Kawan dekat lah. Oh, siang tengah hari pergi. Dah duduk-duduk je. Main Jauh. bayun. Duduk lah, jauh. Lewat mana? Pos tu? Ada lapangan takraw tu naik darat. Oh. Degi lah, degi jatuh lah. Nanti lah. Rezeki lah. Nanti lah jalan-jalan ke kebun lah. Petang-petang boleh lah. Takut ada apa, jaga malam durian boleh? Dah, tak jaga malam. Tengok keadaan lah, tengok keadaan kalau dia ada. Kalau dia legah. Takut ngikut-ngikut sampai buat video ke tau. Boleh lah.
Dia Sekejap kita. Dalam nak. nanti kalau sempat nak ansur ni lah. Hancur dah nak. Tu. PRT pergi kebun mantau durian dia. Kita tengok tandas. Oh, kata kontak dah. Cukup kontak dah. 2 lampu, 3 lampu tu. Tadi tu buka dulu, pasal lampu. Kat mana? Keramik untuk lantai ada bang. Dinding? Ha? Dinding lom. Ada. Dinding kau pasang lantai. Oh nak ada dinding tu nak. Dinding tu. Kau nak kotor dia. Kita kalau untuk lantai dah ada 3 kotak kan. Itu dah habis dia kotak. Alhamdulillah kita kalau keramik untuk lantai dah ada. Kalau untuk dinding belum lagi. Tapi kalau lantai lah ada, pasang lantai lah dah apa nak bang? Dinding. Kalau ada seki dinding. Oh dinding nanti. Tu buka semula lah. Kloset. Kau semua buka dulu. Nak buat tinggi sikit. Tinggi dia. Dah apa? Ni lah boleh pijak kan? Ni. Klosetnya dibuka semula kawan-kawan. Kerana Abang Pen nak buat bertenggat sikit antara lantai dengan lantai klosetnya. Ni. Klosetnya dibuka semula. Ini yang beruti dipasang ni nanti sini lubang angin-angin ataupun pencahayaan untuk masuk ke dapur ni. Jadi seperti inilah kawan-kawan perkembangan dapur dan tandas rumah 1PD. Oh ni kabel yang kita beli hari tu nak? Lembut, halus. Ni kabel mana? Kabel yang mana ni? Bukan kabel yang baru beli kan? Kabel beli. Oh ni 5 meter 5 ekor. Untuk api je. Cuk kontak pun beli ni. Berarti Bang Ben ni serba bisa kau nak. Masang lampu bisa. Ini pelantar samping dia. Ada tungku abu. Mana Pak Muh katanya ada. Cik apa Ben? Limau. Dah apa? Gunting kau buat. Ini kita ngansur cat ruang tamu bahagian atasnya. Inilah kita cat, nanti kita lapis lagi. Tuan lagi jahit baju. Wan menjahit kain. Panas ni. Ni nanti kita cat juga. Kita baru ngecat di sini. Ni cat kita. Baru selapis atasnya. Inilah kita lapis. Kalau Bang Ben dia lagi masang kabel lampu. Ni. Jadi perencanaan besok WC siap lah. Besok insya-Allah WC ni siap. Cuma kita mungkin baru keramik lantai. Dindingnya belum. Kerana anggaran kita dah mulai menipis.
Tapi alhamdulillah ada yang nak bantu keramik lantainya. Hari ni Bang Ben nyambung kabel lampu dulu biar terang belakang ni. Jadi dia nak kerja masang keramik nanti pun senang. Terang lampu lah ada. Makcik ke tuan. Makcik ke tuan. Makcik ngapa? Ada apa untuk pakcik Oh. Makcik. Pakcik. Wah, sedap berangin sikit. Mau. Panas langsung itu. Memang baju dapat dia Ni hari ni Wan jahit baju, hari tu buat ketupat. Hari ni jahit baju siapa kan? Pek. Baju pek, baju cicitnya. Pakai yang ada dia ha. Dia tak milih pakai. Oh. Lama ada pakcik tu milih saya buat juga. Nanti pakcik yang sudah membantu nanti bolehlah sampai ke sini. Di Pulau Jemaja nak Wan. Bersilaturahmi ke sini. Pakcik sini pakcik. Sama-sama lah kita jangan demam apa dengan sakit. Nanti kalau makcik yang nak pergi sini boleh hubungi saya. InsyaAllah saya temankan di Pulau Jemaja nanti. Bagi-bagi pengunjung yang ingin ke sini boleh juga nanti hubungi saya. Yang nak jumpa dengan Wan PD boleh ke sini, nanti hubungi nombor WhatsApp saya. Naik mobil. Kalau dapat pergi dia habis utara lah. Habis musim utara. Dapat kita nyeberang laut ke ke Desa Impo, Desa Songgok. Kita jalan-jalan. Bila ada penonton, donator yang nak terkenying sampai di Pulau Jemaja, boleh juga nanti hubungi nombor WA saya. Nanti insyaAllah saya temankan selama di sini. Kami pun nak pergi. Wan pun nak pergi kata dia. Pun lagi ke Pulau Jemaja. Kalau kawan dia nak lagi. Kalau Pulau Jemaja belum tahu, kalau ke Impo mungkin. Wan pun nak pergi ke Impo dia kata dia. Nak suruh ke Impo? Belum pernah. Tak. Kawat lah, kawat hari ketiga lagi lah. Orang nak ada lah, tinggal orang Melaki. Dia pergi ke Pulau Dewatu ni. Dia sedap musim-musim teduh. Habis-habis utara kan. Kawat kencang kalau orang ni lah. Sakit. Orang Melaki buat tu ada. Melaki buat nak ada. Pulau Dewatu ni. Orang pun nak ramai. Pak Muh ada apa? Ni kita nyambung ngecat kita. Nanti hasil terakhir saya kasih tunjuk. Panas. Ni Wan lagi jahit. Belum siap-siap dan jahit. Okey. Tak kerja mana ke? Kenon ni. Ni cat kita depan ni dah siap. Ini hasil. Alhamdulillah untuk cat ruang tamu dah siap. Tinggal dapur lagi nanti. Ni. Adik Iyo. Jam 3.40. Cuaca masih panas. Ni luarnya. Bang Ben lagi masang kawat untuk nyemen dinding WC. Tu. Pak Muh hari ni tak ada. Ni hari Minggu kawan-kawan. Ya, kita cat ruang tamu dah siap. Ni Makcik Nor. Cat ruang tamu dia dah siap. Wan lagi jahit baju. Bang Ben lagi nyiapkan kawat dinding untuk nyemen dindingnya. Tu gelap dia.
Tadi dah siap masang kabel. Lampu ni pun dah hidup. Cuba hidup dah bang. Ada. Ni lampunya dah hidup tu. Lampu WC pun dah hidup. Tu. Ini masang kawat untuk dinding sebelah. InsyaAllah kita nanti pasang keramik sampai lantai WC. Kalau dinding belum ada anggaran. Alhamdulillah kita ada bantuan untuk keramik lantainya. Mudah-mudahan nanti ada untuk keramik dinding WC-nya. InsyaAllah besok kita cat dapur ni. Ni buka dah. Dinding ni dibuka biar agak luas sikit. Dinding ni nanti dibuka, jadi nak ke dapur agak luas, tak banyak sekat dia. Ni kamar Wan. Wan masak nasi kat dalam kamar. Tahu. Ada benda satu. Anak tu. Dia nak cari apa esok kayu ring tu. Ring untuk meja kompor, untuk cuci piring. Esok Bang Ben nak cari kayu untuk buat meja dia. Buat nak buat alas meja, buat meja takut patah kau pecah. Nak tetap je sini mempas ni. Nak tulang banyak kalau pakai tu. Boleh sampai pecah Allah tu tak. Kau dah megang je perut Yang libur kat ni tempat cuci kat ni. Tulang ni. Nanti tempat cuci piring dia kat sini lah. Tu keran dia pun dah ditebuk, dipasang. InsyaAllah besok dinding WC siap lah bang. InsyaAllah tak ada halangan, besok dinding WC siap. Tinggal pasang keramik lantai, keramik dinding kita long. Kalau dia kering esok dah ada masalah. Keramik lantai dia repair je. Tak semen repair. Dia pakai semen jet nak, semen aci kan. Yang nak dinding tu, nak tegak nak dia dulu. Betul cuma dia kita milih ke sana cuma. Pasang keramik dinding tu nak pakai paku kecil lah. Tak. Tak, untuk nyangga dia tak. Papan. Ni. Wan jahit baju. Aduh. Dia panas buak hari ni. Aku buat muka panas. Buat orang lelaki tu. Semua tu. Kan nak turun badan terlarat nak turun tu. Tu lah laut. Larat dia. Buat masak bawa akan naik anak dia. Lembut pula. Kau nak balik lah? Tak Saya pun nak bonso ni. Dah jam 4.15. Ngecat kita ruang tamu Alhamdulillah dah siap. Besok kita insyaAllah sini lagi. Tapi kita keletong dulu. Nak beli tapak cok. Habis tu cancel untuk pintu belakang. Pintu belakang. Kau dapat nak bawa keramik sekali. Keramik lantai WC. Dari Bang Dadang. Kita salam dah lah ke dia. Terima kasih banyak. Kasih Dadang. Mudah-mudahan siap dapur. Nanti mudah-mudahan berlanjut lagi wang teras. Kerana pelantar tu memang dah lapuk dah. Mudah-mudahan lah. Ada lagi penderma yang nak bantu. Kita usahakan selesai sempurna rumah Wan PD. Ini hasil cat kita tadi. Ni ruang tamu. Alhamdulillah dah siap. Belakang ni WC. Kata pak tukang kita Bang Ben, insyaAllah besok siap dindingnya. Ni mohon maaf agak gelap. Dindingnya tinggal sebelah ni.
Besok kita beli tapak cok satu untuk kat sini, untuk Wan masak nasi. Habis tu encel pintu. Pintu ni nanti kita pindah di situ. Di sini kita bongkar kawan-kawan, biar luas sikit. Jadi ada yang bertanya kenapa WC ada di sini. Kalau WC nya di sana kawan-kawan, ini dekat dengan kamar tetangga. Jadi tak bisa kita buat WC sebelah sini. Jadi kita buat WC sebelah sini. Nanti ni kita buka dinding di separuh biar luas dapur dia. Macam tu lah kiranya. Yelah Wan, kami Wanso balik ni. Malam kah? Besok insyaAllah sini lagi. Pagi ke tak ni? Besok pagi keletong lok. Beli benda tu lok. Malam nak kau balik? Jam 4, jam 5 sampai Kuala ni. Sampai. Saya tak ada lagi benda tinggal ni. Kalau ada benda tinggal Wan simpan je lah Wan. Saya tu tak ada. Balik lah Wan Assalamualaikum. Wan jahit tak siap-siap tu. Kita kenalah petang kita balik tu. Bang Ben pun dah balik. Jam-jam gini orang mulai nak main poli tu. Kita beransur balik. Air pun dah mulai nak pasang. Kita spell dulu rumah 1PD. Nampak lawa langit lagi ni. Kita beransur balik tuan-tuan. Main takraw ke? Nak main kat tanah nak. Ni rumah kosong kawan. Cuma tak tahu rumah siapa. Bang. Balik lo. Jam 4 lewat lah. Balik lah. Pak Iyas ada tak? Tak ada. Mana? Mana motor eh? Ni rumah Pak Iyas. Saya dulu salah, kira saya sana rumah dia warna biru. Rupa yang ni rumah dia. Pak Iyas tu abangnya Pak Husin. Wow, lawa view kampung Aik Songket ni. Kita balik pula. Pasang air. Air pasang. Baiklah kawan-kawan, saya rasa video kali ni cukup sampai di sini dulu. Semoga ada manfaatnya bagi kawan-kawan yang menontonnya. Dan jika saya ada salah-salah cakap ataupun salah-salah penyampaian dalam pembuatan video ni, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan saya akhiri video ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam serumpun Melayu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Lawa view langit hari ni.